Kalau you masih simpan duit dalam bentuk tunai, you kena hati-hati. Tahun 2026 ni bukan tahun biasa. Ia adalah tahun pemusnahan kekayaan secara senyap. Inflasi akan naik, harga barang pun akan naik satu demi satu, dan kerajaan akan paksa bank pusat turunkan faedah. Bukan untuk bantu rakyat, tapi untuk selamatkan hutang negara. Apa yang akan berlaku? Nilai duit dalam tangan you makin hari makin kecil. Kekayaan you tak dirampas secara paksa, tapi dicuri perlahan-lahan melalui inflasi. Jadi, apa yang orang bijak buat? Pertama, elakkan simpan duit tunai terlalu lama. Kedua, simpan emas. Sebab emas ialah wang sebenar. Nilai dia tak hilang dimakan masa. Ketiga, labur dalam syarikat besar yang ada kuasa naikkan harga, pricing power. Keempat, pilih aset fizikal, minyak ke, copper ke, tanah, bukan sekadar nombor atas skrin. Ingat baik-baik, 2026 adalah tahun siapa bersedia, dia selamat. Yang lalai akan tenggelam.